Hi Proton. What would you like me to find for you now? Kita ni ada Hi Proton. I am learning this function. Yeah, Please yeah, try yeah. again later. Exit. I am learning this function. Please try again later. Exit. Agreed. Pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Go Click Pictures. So hari ini kita bersama dengan sebuah kereta EV pertama Malaysia, Proton E-Mas. Mungkin video ini agak lambat lah sebenarnya sebab Proton E-Mas ni dah pun dilancarkan beberapa bulan yang lepas. Tetapi di hadapan kita ini adalah sebuah kereta E-Mas. Yang ini adalah versi standard dan juga dekat sana, dekat belakang sana kita adalah versi premium. Kita akan ceritakan apakah perbezaan antara variant Prime dan juga variant Premium. Basically dari segi luaran tak ada banyak beza. Yang pertama, kalau di bahagian depan ni kita untuk variant Prime ni tak ada front sensor, tak ada sunroof, tak ada sunroof. Tapi kalau Premium kita ada dua benda tu lah. Kalau daripada segi luaran dia ada parking ada front sensor dan juga ada sunroof. Dari segi tayar, dari segi luaran, appearance luaran tak ada banyak beza pun. So apa pendapat anda tentang rupa bentuk luaran Proton E-Mas ni? Dia tak terlalu garang. Untuk model-model Proton yang sebelum ini kita nampak dia more to sporty, tapi ini dia tak terlalu sporty dan dia tak terlalu comel. So saya rasa model ini mungkin diterima oleh kebanyakan rakyat Malaysia lah. That's why Proton E-Mas punya jualan adalah kenderaan EV yang tertinggi di Malaysia untuk ketika ini. Okey, kalau dari segi kalau kita tengok bahagian hadapan sahaja, ada bermacam-macam review lah juga. Contohnya ada yang suka bentuk ini, ada juga yang tak suka. Saya personally bentuk depan ni agak rare lah sebab kalau kereta kita nak ada grill dekat bahagian hadapan ni. Tetapi untuk Proton E-Mas ni, EV Malaysia ni, dekat bahagian hadapan ni macam ni saja. Dia tak ada ruang untuk angin masuk untuk grill tu. Sebab kan kereta ni tak ada lah pakai radiator macam enjin ICE. Dia cuma pakai elektrik motor, kenderaan EV, jadi tak perlukan sistem radiator. Tetapi ada juga komen kedua yang mana wife saya sendiri mengatakan bentuk luaran hadapan ni terlalu comel untuk sebuah kereta. So itu adalah preference masing-masing. Anda suka ataupun tidak, tanya diri sendiri. Kalau anda suka, jom kita tengok bahagian dalam. Bila kita masuk saja Proton E-Mas ni, kita rasalah dia bukanlah sebuah kereta yang biasa kita pandu. Kereta ICE, kereta enjin petrol ataupun diesel. Tapi bila kita masuk dalam ni, sesuatu yang sangat berbeza, di mana aircon pun dah start. Okay, so steering dia ni agak unik. Dia tak betul bulat dan dia juga bukan sahaja flat di bahagian bawah, tapi dia juga flat di bahagian atas. Meter cluster di bahagian depan ni macam seolah-olah sebuah handphone yang lebih dipanjangkan sebab dia sangat-sangat comel dan kita boleh nampak dengan jelas daripada celah-celah steering ni. Rasa agak satu benda yang agak menarik, up to date lah untuk steering. Saya rasa steering adalah teleskopik. Ya, steering adalah teleskopik, boleh ke depan juga ke belakang, boleh atas dan ke bawah. Untuk seating position, dia adalah elektrik. Saya cuba untuk settingkan kepada saya punya preference sendirilah. Tetapi saya rasa seating position ni untuk saya adalah terlalu tinggi untuk saya yang berketinggian 180 cm. Walau bagaimanapun okey, sebab dalam keadaan seating yang macam ni, saya boleh nampak saya punya hood dekat depan dan juga saya perlu tinggikan sedikit steering ni untuk saya melihat meter cluster yang ada di bahagian hadapan ni. So saya kurang minat dengan seating position ni, tapi itu adalah preference peribadi. Mungkin anda okey dengan seating yang ni, tapi untuk saya seating ni agak terlalu tinggi lah. So di bahagian tepi ni, pintu ni agak menarik, agak premium. Memang sangat premium pula. Di bahagian tengah, center console yang sangat-sangat besar, di mana kalau personally
saya kurang berminat dengan center konsol besar ni sebab kita susah nak ke kanan dan ke kiri. Sebab kita ni dalam kereta kita buas juga. So kita kadang-kadang kita nak ke situ, kita nak ke sini. So dekat tengah ni dia ada kompartmen cup holder. Menarik sebab apa? Sebab apa menarik? Sebab dia terletak di hadapan aircon dan juga dia bila kita letak tangan dekat sini, gelas tu ada dekat sini berbanding dengan kebanyakan kereta yang dia ada dekat bawah, dia ada dekat sini. Kurang sesuai. Tetapi ini adalah kedudukan yang saya rasa ideal dan best untuk saya di depan aircon. So minuman kekal sejuk dekat sini. So itu adalah glass compartment. Handphone dekat sini, wireless charger, mudah untuk kita capai, mudah untuk kita tengok. Tetapi mungkin tak sesuai untuk mereka yang nak tengok handphone. Selalunya kita akan letak handphone di bahagian depan. So siapa yang biasa dengan keadaan seperti itu. Tapi untuk ini, tinggalkan handphone dekat sini dan kita cuma lihat paparan skrin ni melalui Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dekat sini ada kompartmen untuk isi barang. Saya rasa tak muat untuk isi handbag pun. Tapi okey, dia ada dekat sini dan dia sangat-sangat premium lah. Okey, paparan skrin dekat depan ni sangat besar. Apa yang ada dekat handphone mestilah ada dekat sini lah. Dekat sini juga ada tire monitoring pressure system. Dekat bahagian atas ni ada cermin. Dekat sini ada cermin, dekat situ juga. Dekat sini tak ada ruang untuk menyimpan kita punya sunglasses. Sini ada lampu touch screen. Itulah kekurangan, mungkin tak ada tempat untuk letak sunglasses. Sunglasses memang tak ada tempat. Dekat bawah ni ruang yang sangat luas. Tak pastilah boleh letak apa, tapi at least dia ada dekat bawah bahagian ni. So kita tak nampak sangatlah benda tu mengganggu penglihatan dan sebagainya. Untuk charging station, kita ada satu wireless dekat sini. Dekat bawah kita ada USB, kita ada USB Type A, kita ada USB Type C dan juga kita ada power outlet. Power outlet 12 volt 120 watt. Okey, kalau saya punya MacBook tak lepas lah sebab MacBook 150 watt. Kalau kita sambung ke adapter yang pakai plug pin tu pun tak sesuai lah untuk kereta ni. Okey. So itu saja seating position dan juga feel pemanduan. Kata dia ada high proton tak? High proton. What would you like me to find for you now? Kereta ni ada high proton. Kalau tadi dekat bahagian driver, ini pula untuk passenger lah ataupun untuk wife anda. Kalau dia masuk dekat sini, ini adalah review untuk wife anda. So dia masuk, feel okey, cantik. Dia mungkin boleh letak handbag kat sini, tapi handbag kat sini kecil. So dia boleh letak juga dekat bawah ni yang saya cakap tadi tu. Dekat ruangan yang bawah ni yang agak besar ni. Mungkin bila dia letak itu tak adalah mengganggu kita punya pandangan lah. Dan okay, everything is premium. Glove box ni pun agak kecil, tapi still dia premium. Dan dia juga ada cermin dekat sini. Overall okay, untuk passenger side tak ada masalah. Sitting position just nice. Okay, kalau tadi untuk passenger side dekat bahagian depan, sekarang passenger side dekat bahagian belakang. Sitting position dia agak kelegaan, condong dia tu just nice, sangat best. Ruang dia kereta ni sebenarnya dia tinggi. So bila kita duduk dekat dalam ni, kita rasa luas dengan bumbung kita panggil upholstery ni warna cerah. So kita nampak kita rasa luas kereta ni. Lantai dia mungkin agak tinggi sebabkan bateri dia adalah integrated dengan kerangka kereta ni. Tetapi just okay untuk sebuah SUV, benda ni adalah acceptable lah. Kalau kita tengok lantai ni memang totally flat. Dia tak ada exhaust ni nak ke belakang. Dia cuma ada bateri sahaja dekat lantai ni. Sangat nice. Sitting position yang sangat luas. Ruang kaki yang sangat selesa. Ada juga aircon vent dekat tengah ni. Ada juga ruang penyimpanan. Ada laci dekat belakang ni. So dia bukan setakat bahagian hadapan ada tempat laci. Bahagian belakang juga ada laci yang boleh buka macam ni lah. So boleh isi apa-apa yang dekat sini.
Dan dekat bahagian seating ni kita ada Isofix dekat bawah ni. Oh, dia lebih mudah, dia bukan dia dekat celah, dia bukan kita kena cari kat celah-celah, dia memang mudah dilihat Isofix dekat seating ni. Sini juga ada armrest dekat bahagian tengah. Okey, just nice. Kedudukan kiri dan kanan ni okey, dan juga ada ruang cup holder dekat bahagian belakang ni untuk isi air. Bukan saja dekat sini, dekat tepi ni pun ada. Dan saya tak pasti untuk botol yang besar boleh masuk ke tak dekat bahagian ni. Mungkin tidak. Tapi okey untuk boleh masuk botol yang kecil, untuk yang 1 liter ataupun 500 ml. Seating yang sangat selesa. Untuk 3 orang saya rasa okey saja, sebab kereta ni memang tak ada hum dekat bawah. Dan juga seat dia tu agak flat daripada kanan, tengah ke kiri. Sesuai untuk 5 orang pemanduan jauh. Okey, daripada bahagian dalam tadi kita bergerak ke bahagian belakang. Ini adalah rupa Proton E-Mas daripada bahagian belakang. Paling menariknya sebab ini adalah trend terkini. Saya rasa kereta-kereta terkini banyak menggunakan visual yang begini. Lampu brek kiri dan kanan bersambung dekat bahagian tengah. Ini mengingatkan saya kepada Proton Saga Iswara. Okey, dekat bonnet ini, disebabkan ini adalah variant Prime, bukan variant Premium, dia bukan auto tailgate. Itu satu features lagi yang kita ingat. Kalau mereka yang nak dapatkan features auto tailgate, dia perlukan dapatkan premium lah. Tapi kalau siapa yang tidak merasakan itu satu keperluan, cukup untuk variant Prime. So kalau kita tengok, taklah terlalu berat, taklah terlalu ringan. Tapi okey, kita boleh buka tu dan dia naik sendirilah. Tak adalah susah mana, senang aja. So untuk bahagian bonnet ni, dia agak tinggi sebenarnya. Kalau kita tengok ni, memang hampir-hampir nak ke bahagian pinggang pun daripada bawah. Dan dia tak ada dia bukan ke dalam, maknanya dia flat dari sini sampai ke dalam. Saya terlupa tadi dekat bahagian dalam ada satu features yang menarik. Kat ujung video nanti kita tengok. Okey, untuk bahagian bonnet ni, walaupun ini flat, tapi kalau kita tengok dekat bawah ni, luas tak luas bahagian bawah ni. So bila adanya ruangan yang seluas ini dekat bahagian bonnet, cuba bayangkan betapa kemasnya kereta ini. Bahan-bahan yang kita selalu simpan lama dalam kereta, contohnya kasut, dan juga bahan-bahan macam kain-kain mencuci kereta dan sebagainya, secure dekat bawah kompartmen ni. Ini satu features yang menarik, satu features yang berguna untuk mereka-mereka yang nakkan kereta tu sentiasa nampak kemas. Securekan barang anda dekat bawah kompartmen laci dekat belakang ni. Seating position kereta ni agak menarik. Okey, kalau daripada bahagian belakang sampai ke bahagian depan, kita boleh baringkan seat ini flat daripada belakang. Nampak begitu? Okey. So kalau untuk kita isikan barang yang besar dan panjang, sangat boleh lah, sebab lantai ini kita boleh flatkan. Tapi sebabkan seat ini sangat selesa lah untuk penumpang bahagian belakang. So seat ini agak tebal, so kedudukannya agak tinggi. Dia cuma untuk bahagian panjang, tetapi tinggi dia tu mungkin agak kurang lah. At least features ini mungkin ada kegunaan untuk anda. Ada satu lagi features untuk kenderaan EV. Mungkin anda nak bawa kereta ini untuk pergi berhealing, beriadah, berkelah dan sebagainya. Kerusi ni kita boleh flatkan untuk menjadikan sebuah tempat tidur. Seating belakang dengan seating depan. A few moments later. So inilah dia, kalau electric power seat memang kesabaran tu dituntut lah ya, untuk membaringkan kerusi ni. Dan kita dapat lihat seating ini flat dengan seating belakang. So untuk yang mungkin perjalanan jauh, mungkin tak nak check in hotel, kalau nak tidur tu bolehlah tidur dalam kereta. Boleh dapatkan bantal dekat sini dan kaki sampai ke belakang. Good night. Untuk yang model premium, kedua-dua seat adalah electric power seat. So untuk model yang prime, bahagian passenger dia bukan electric power seat, so dia tak boleh nak baringkan. Begitulah ya, kalau siapa nak features untuk baringkan ni,
kenalah dapatkan yang premium. Variant premium untuk passenger seat pun dilengkapi dengan electric power seat, dan seperti yang saya cakap tadi, untuk electric power seat kita boleh baringkan seat ni sampai ke belakang. Saya tak rasa features ini sesuai untuk semua orang, mungkin tak dipakai sangat pun, tapi okey lah untuk features ni ada, mungkin ada kegunaan dia, bergantung kepada penggunaan anda. So untuk variant premium, inilah salah satu perbezaannya. Saya rasa tak banyak sangat perbezaan untuk variant premium dan juga prime. Untuk beza harga untuk beza harga RM14,000. Dekat bahagian seat belt ada logo Geely. Dari segi appearance, dari segi features, taklah terlalu banyak perbezaan antara variant premium dan juga prime. Paparan dia sama, seating dia cuma bahagian passenger ni ada electric seat, tetapi perbezaan yang paling besar adalah capacity battery, di mana untuk variant prime capacity battery adalah 300. Capacity battery untuk variant prime adalah 49 kilowatt hour, manakala untuk variant premium adalah 60 kilowatt hour. Untuk charging time daripada 10 ke 80%, untuk variant premium memerlukan 6 jam berbanding untuk variant prime lebih kurang 4.96 jam sahaja. Untuk fast charging, kedua-duanya lebih kurang sama, memerlukan hanya 20 minit untuk fast charging. Satu lagi features untuk variant premium, ada sunroof dekat bahagian atas ni. Siapa yang sukakan sunroof, siapa yang sukakan moonroof, daripada belakang sampai ke depan, premium ada. Satu lagi yang menarik untuk variant premium adalah sound system. Sound system ada 16 speaker 16 speaker yang tempat yang kita tak jangka pun, iaitu dekat seating ada speaker dekat sini, dekat belakang pun ada speaker dekat atas tu. Apa lagi nak? Ambil premium je lah. Hi Proton. How can I help? Open sunroof. Okay, open sunroof. Nampak? Nampak? I am sorry, but I can't help you with it right now. Ya, sekejap I am learning this function. Please try again later. Thank you. Of course. So macam tu lah. Kalau kita nak bercakap dengan kereta kita dengan features high Proton, How may I help you? close sunroof. This is what I found. Close sunroof. Okay, closing sunroof. Thank you. Dia cuma jumpa tadi the closest sunroof bengkel. Belajar cakap. Adakah Proton Imas dia boleh cakap Melayu? Hai Proton. How can I help? Buka tingkap. Okay, so kereta ni tak ada function bahasa Melayu, tetapi function bahasa Melayu cuma ada dekat X50 baru. So kepada anda yang berminat untuk cuba lifestyle pakai kenderaan elektrik, saya rasa Proton Imas adalah pilihan yang baik sebabkan feature-features yang telah disebutkan tadi, dan sesuailah untuk pemanduan seharian, untuk bercuti dengan keluarga. Boleh saja Proton Imas ni. Jadi, jadikan Proton Imas sebagai Proton kenderaan elektrik pertama anda dengan harga 105,800 untuk variant prime, ataupun terus saja mengambil variant premium 119,800. Dapatkan Proton Imas di Proton Showroom Jalan Tun Razak. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.